Wanita yang cantik adalah wanita yang 2026 ni dia buat 10 perkara ni untuk glow up. Apa tu? Yang pertama, wanita yang jaga solat dan hubungan dia dengan Allah. Jaga betul-betul. Bila dah kering dari haid, terus mandi wajib dan solat. Yang kedua, wanita yang jaga aurat dan pakai pakaian yang sopan. Tak maulah pakai tudung nampak leher lah, tudung atas dada lah, stokin dan handsock pun jangan lupa. Yang ketiga, wanita yang jaga tutur kata dan juga adab bercakap. Wanita yang mahal dia tak mencarut, dia tak bergosip. Yang keempat, wanita yang jaga kebersihan dan penampilan diri. Tak cukup cantik dengan makeup je, kena bersih dan juga wangi. Yang kelima, wanita yang pandai jaga kewangan dengan bijak. Dapat sikit, simpan sikit. Dapat banyak, simpan banyak. Ingat, yang susah bukan cari duit, tapi urus duit. Yang keenam, jaga emosi dan tak mudah melatah. Wanita yang tenang adalah wanita yang tak mudah terkalahkan. So, chill-chill je, jangan kepoci sangat. Yang ketujuh, jaga maruah dan juga batas pergaulan. Ingat, benda yang mahal jangan beri percuma. Permata dia perlu dilindung di balik kaca. Bukan mudah ya nak dipegang-pegang oleh sesiapa. Yang ke-8, jaga masa dan fokus pada peningkatan diri. Pastikan setiap hari kita tambah ilmu baru. Baik dengan pergi majlis ilmu ke, pengajian online ke, ataupun baca buku. Wanita yang tidak disibukkan dengan ilmu, dia akan larut dengan perasaan dia. Yang ke-9, jaga mindset positif. Apa-apa pun, syukur dulu. Kalau tak, kita akan sentiasa rasa tak cukup. Nafsu ni kalau tak dijinakkan, dia akan lebih liar daripada yang kita sangkakan. Dan yang ke-10, pilih circle yang menumbuh bersama, bukan circle toksik menyembur racun binasa. Kawan dengan penjual minyak wangi akan tercium bau dia. Dan kawan dengan penjual besi akan terkena percikan api dia. So kita tapislah, kita ni akan bernilai dalam circle yang tepat. So kita nak buat ke tak sama-sama? Cuba komen.